Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak jati Sri Bombalai Laut Kawal, Back Q Albat, moga semuanya sihat selalu, amin. Lorong teratai Sri Bombalai Laut, transformasi desa menuju kesejahteraan. Penempatan ini terletak dalam lokaliti hutan simpan Kawal Keras Kelima. Satu kawasan yang memberikan suasana hijau dan udara yang segar kepada penduduknya melalui permit bernombor JPTWU. Kopi Januari tahun 2008 di bawah nama Encik Abu Nawas Pintan Tali. Kawasan seluas 2.03 hektar ini telah dibangunkan secara terancang sebagai tapak atau lok-lok rumah perkampungan di sebalik ketenangan pesisir Merotai. Kawal, sebuah perkampungan baharu kini sedang mengukir nama sebagai sebuah penempatan yang progresif dan terancang. Lorong teratai Sri Bombalai Laut bukan sekadar sebuah nama indah di penghujung jalan, tetapi merupakan bukti nyata pembangunan komuniti yang mendapat sokongan penuh daripada pihak berkuasa. Terletak dalam lokaliti hutan simpan Kawal Keras Kelima. Penempatan ini dibangunkan di atas tanah seluas 2.03 hektar berdasarkan permit rasmi yang dikeluarkan sejak tahun 2008 ini. Dengan jumlah kediaman mencecah 100 buah rumah, lorong teratai telah berkembang menjadi sebuah kawasan kejiranan yang harmoni dan tersusun. Transformasi kampung ini semakin terselah melalui inisiatif pembangunan infrastruktur daripada Kerajaan Negeri Sabah. Antara pencapaian yang membanggakan ialah kejayaan projek naik taraf jalan konkret yang dilaksanakan oleh Majlis Perpandaran Kawal MPT pada akhir tahun 2021. Projek yang diselia oleh kontraktor MDF Resources ini telah memberikan kemudahan akses yang lebih selesa dan selamat bagi penduduk setempat, sekaligus meningkatkan kualiti hidup di kawasan tersebut. Kewujudan jalan konkret yang kukuh ini bukan sahaja memudahkan urusan harian 100 keluarga di sana, malah ia menjadi simbol keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan kawasan luar bandar. Walaupun terletak di pinggir, lorong teratai tidak pernah ketinggalan dalam arus kemodenan. Dengan gabungan suasana alam semula jadi yang asri dan kemudahan infrastruktur yang semakin baik, lorong teratai Sri Bombalai Laut kini berdiri megah sebagai sebuah perkampungan yang selesa, selamat dan mempunyai masa depan yang cerah di Kampung Sri Bombalai Laut di Tawau. Akhir kata dari saya, Back Q Albat, anak jati Sri Bombalai Laut Kawal. Jumpa di episode yang lain. Wassalam.